Okey, kali ini kita akan kupas satu dialog di mana Zack berbincang dengan Zulaikha di pejabat Zulaikha atau Ika Ika ialah company secretary. So Ika mendesak Zack untuk terima saham 90% daripada pengira Mukhris. Okey, yang mana form of transfer of securities sudah ditandatangan oleh pentadbir pusaka pengira Mukhris. So Zack for the first time, oleh kerana dia pun tak tahu, maka dia ragu-ragu dan merasa Zulaikha ni mungkin dah komplot dengan bapa dia untuk sengaja tarik dia dalam konflik bapa dia dengan mak tiri dia. Jawapan Zack ialah 10% lagi, ragut dia datuk. So dia nampak kalau dia pegang 90%, dia mesti kena duduk sebumbung dengan bapa dia. Suruh dia serah balik saham tu kat saya, dah get lost. You tahu tak macam mana rasa kalau kena paksa duduk serumah dengan musuh you? No, thank you. So maknanya Zack tolak lah untuk terima saham 90% tu. Apa berlaku pada Anamaya kalau shareholder 90% meninggal, yang ada hanya shareholder yang pegang 10% saja. So the big question mark ialah, bolehkah Tajudin take over company ni dengan dalam keadaan 90% shareholder tu sudah meninggal? Yang tu anda kena rujuk pada company secretary anda untuk nasihat profesional. Sekian, terima kasih.